benang jahitan yang newbie perlu tahu. Yang pertama, ini benang biasa lah. So benang biasa ni ada 4. Kalau besar macam gini, dia ada 4,000 meter. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya yang kecil macam gini, okey, pada kebiasaannya 250 meter. Dan ada juga kalau ada orang tu jenis nak berjimat kan, dia ingat benang macam gini murah. Tapi sebenarnya benang ini lebih murah. Tapi itulah, benang ini kalau kita beli benang berwarna-warni, saiz besar macam ini, so kita akan rugi sebab kita tak guna banyak. Tak akan guna yang benang berwarna ni lebih banyak sebab baju akan datang pelbagai warna, bukan hitam dengan putih je. Tapi hitam dengan putih ni wajib ada lah. Hitam dengan putih memang wajib ada. Yang kedua, anda perlu tahu ada benang jahit tepi. Benang jahit tepi, jangan guna semua benang spoon polyester macam ini. Okey, yang ni lah. Jangan guna semua benang jahit tepi yang macam ni. Okey, benang jahit tepi dia mesti ada kembang-kembang sikit. Yang ini 2 mesti kena kembang macam gini. Okey, dia macam kembang-kembang gini kan. Okey, satu lagi kena ada benang macam gini. Barulah dia ngam. Ini ya. Kalau benang jahit tepi dia kena ada satu benang yang firm macam ni. Okey, satu lagi benang dia kena ada jenis yang macam ni untuk mencantikkan lagi hasil jahit tepi tu. Okey, tambah satu lagi untuk newbie, mungkin anda terlupa, iaitu benang jeans. Okey, benang jeans anda tak perlu beli banyak pun, ada dalam 7 jenis sahaja pun dah cukup. Okey, untuk jahit pelbagai jenis benang. Cuma jangan lupa bila nak jahit gunakan benang jeans, anda kena tukarkan jarum. Jarum nak tukar pada nombor berapa? Jarum tukarkan kepada jarum 16 ataupun jarum 18. Dapat sesuatu? Cuba komen.